Ya, sekarang ni kita hebat. Nah, penyatuan kita tak ada masalah. Biasalah kalau kita selisih ni. Nah, sedangkan lidah lagi tergigit. Nah, ini kan pula sama kita. Kita buang benda tu. Sebab tu perbahasan bukan nak cari kemenangan, tak nak cari titik persamaan. Itu ulama tahu. Dan perbahasan kita kalau bahas gocoh lalu, cikgu. Sebab nak menang. Bukan nak cari menang. Titik persamaan kebenaran duduk kepada Al-Quran dan hadis. Kaya pengukur dalam hidup bukan akal. Akal kena sandar pada sarung. Bukan sarung ikut akal. Kalau sarung ikut akal, sudahlah. Cikgu kalau sarung ikut akal. Akal kena sandar pada sarung, insya-Allah taala kita selamat dunia akhirat saudara. Jadi insya-Allah ada ni hadirat. Mudah-mudahan segala kejahatan dan segala bala bencana, perpecahan yang makin kita nampak kau lama kau teruk, akhirnya yang duduk di celah antara Islam ini ialah orang kafir. Jadi orang kafir ini dia main peranan. Kita sekarang ni orang Islam banyakkan nak pakai, nak harta, nak tu, nak ni. Kena molek apa yang kita buat ni, kita nak mengharapkan kepada orang kafir bagi sokongan. Tak yakin dengan nikmat Allah Ta'ala, akal Allah Ta'ala bagi pertolongan. Orang kafir diminta dengan siapa? Kita minta dengan Allah. Tapi kita nak bersandar, minta dengan dia lagi. Kita minta dengan orang batil. Mana ada boleh? Dunia pun boleh ya. Akhirat nahi pucko nahi. Payah saudara. Nah, sebab apa tadi? Fikir-fikir sendiri. Ya, anak cucu kita macam mana dunia sikit lagi. Nah, macam mana? Takkan kita nak jadi seperti mana Gaza, baru kita nak bersatu seluruh dunia ni. Jadi situ, jadi sini tak. Sebab tu Nabi Allah Ta'ala datangkan di antaranya ialah untuk menyatu padukan manusia yang dulu bergaduh. Ya, kalau kita baca dalam surah Ali Imran. Nah, dulu kamu berada di ambang-ambang ataupun di cerung-cerung neraka. Nah, Allah Ta'ala satukan hati kamu dengan Islam. Nah, tak ada dalam dunia ni kita nak menyatukan hati manusia dengan harta, tak ada. Kalau dengan harta memang tak puas hati. Kita pernah dengar pak orang peropok kan, habis mati belaka. Kerana nak menyatukan hati manusia tu nak bagi sama rata. Nak menyatukan hati manusia dengan harta, dengan pangkat darajat, wajib tak akan bersatu. Aku pandai pada diri aku kerja kuat, apa aku terkilik fail. Patut aku duduk atas meja atau kaki ke? Tak boleh hanya ada guru pula. Tapi kalau dengan agama, kalau tak bersatu juga, nampak kita cenderung kepada mana? Itu ujian kita dalam kehidupan. Kalau dengan agama tak bersatu juga, orang bagi agama wadah yang terbaik, kita tolak agama. Sedangkan kita semayang, kita Islam dah. Bukan kita kata kita tak Islam, kita Islam dah. Ini Islam yang sebenarnya, yang Allah Ta'ala kata, yang kita royak tadi, mereka ini semalam yartabu, tidak ada ragu-ragu. Nah, jadi orang-orang kafir atau orang-orang ahli kitab ni, ditolak Nabi, dia kenal Nabi. Dia tolak Nabi, dia kenal Nabi. Pasal apa dia kenal Nabi? Kerana ada kepentingan. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqum minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbik. Allah Ta'ala kata, yang benar daripada Allah. Mu tahu dah Nabi Muhammad ni betul. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali dah tahu Muhammad itu benar, mu jangan ragu-ragu. Fala takunanna minal mumtarin. Mu tahu dah Islam ini sebagai agama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita tolak kebenaran. Kita nak jawab apa ni depan Allah. Sebab tu kita syukur Allah Ta'ala bagi kehidupan. Ni ulama ni tidak ada kepentingan dalam pada ulama. Ulama ni hidup. Nah, untuk memberi kesejahteraan yang menyampaikan risalah. Sebab tu ulama ni disebut, para ulama kata ulama ni disebut sampai ke surga. Sebab dia warisatul anbiya. Cikgu dia dah sebut dah dan surga esok disebut muslimin muslimat. Ni golongan-golongan ulama ni. Dah kita ulama, alah ulama dunia sama dengan kita. Ulama dunia sama ke mana? Kita rukun Fatihah kau tidak tahu. Kesalahan dalam Fatihah 7 ayat. Kita dah tahu sifat huruf, dah tahu makhraj, dah tahu waqaf, tidak. Tingkatan apa? Tingkatan suara, dah tahu. Kita kata ulama tu. Siapa yang tahu? Cuba kita fikir. Kita belajar sampai situ. Aku tak boleh kata ke ulama ni.
Kalau tak ada ulama, dunia ni akan sesat. Manusia dunia akan sesat selepas kewafatan Nabi. Masih ada Nabi pun bukan confirm 100% terima agama. Kalau tak ada ulama, ini ada ulama pun manusia boleh berpecah. Dia kaya wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, masih lagi berpecah. Cuba kita fikir nak pergi tok mana bapa. Sebab benda kita tengok kepentingan kita. Kalau zaman Nabi ajak dia tetap Nabi menasabah dia orang Quraisy. Zaman Rasulullah di Madinah ada seorang artis popular. Ingat tak ada artis dulu? Ada artis popular daripada kaum Bani Nadir yang bernama An-Nadha bin Al-Haris. Suara dia cikgu, masya-Allah, tabarakallah, sedap. Nabi duk ceramah, Nabi duk berdakwah, dia wari An-Nadha, dia main cerita bari dalam kitab tu. Kalau dak nak tengok bila ustaz Isnin subuh kami tu tafsir surah Luqman, dia akan cerita. Hak ngajar tafsir surah Luqman, dia akan cerita ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmi wa yattakhizaha huzwa, sampai habis ayat tu. Dia akan tafsir ayat ni, asbab nuzul. Nabi duk ceramah, Nabi duk tu, Nabi duk ni, dia wari An-Nadha. Dia panggil tak payah pergi. Kalau di Mekah mu tak payah pergi kat Muhammad, kalau mu pergi mu akan lari daripada agama datuk nenek kamu. Pelawak belaka. Kalau zaman Nabi dia boleh kata pelawak. Zaman lain ni ada ulama bawa jalan benar. Habis. Kita tetang lagi ulama. Ada orang dah buang dah benda buruk, kita nak pada balik benda buruk. Tak logik. Itu bukan sikap orang mukmin. Sama Nabi An-Nadha bin Al-Haris. Oh, suara dia sedap weh. Tapi orang mukmin ni alhamdulillah, membuatlah main rodak ke main moyong ke dekat barak ke, benda ni main patah ke, tak akan pergi. Kalau ada unsur-unsur yang menyalahi dari segi agama, dia tak akan pergi. Tapi Allah Ta'ala tetap jaga agama Islam. Sebab Islam datang berdagang, dia akan kembali berdagang. Maka Nabi kata beruntung orang yang berdagang. Nak ikut orang ramai ke nak ikut orang mana? Maka bila kita dengar gitu saudara, aku kena ikut Allah, aku kena ikut Rasul, aku kena ikut pada ulama. Jadi hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur atas nikmat perpaduan. Ya, wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kita akan sambung balik. Ni di antaranya kita akan tahu kisah orang di Madinah. Orang di Madinah dulu selalu berpecah belah. Bila mari nikmat Allah Taala dalam surah Ali Imran ayat 103 sambungan, bagaimana Allah Taala kurniakan nikmat perpaduan kepada kamu sedangkan dulu kamu bermusuh-musuhan. Kita tengok sehingga dia menjadi satu kumpulan yang susah nak digugah. Sebab tu bila di Madinah senang pada sahabat buat ibadat, tak ada ancaman kerana Islam bersatu. Duduk di Mekah tak ada orang nak Islam, solat pun susu-susu. Nabi berdakwah cara berapa tahun, tak berani cara jelak. Jadi inilah kehebatan Islam. Kalau kita pecah, orang kafir tak akan takut Islam. Orang kafir kata tak payah kita beri duit je, beri pakat ada benda dia memang ikut kita punya. Ini realiti. Sebab tu Islam ni biarlah kita nak mati, mati dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi saudara-saudara Muhammad Allah Taala, itu gambaran bagi kita dua golongan antara orang yang berkemungkinan mati dalam su'ul khatimah kalau berkekalan. Kalau dia balik kepada jalan Allah, ya, insya-Allah mudah-mudahan kita mati dalam iaitu husnul khatimah. Jadi sekadar tu insya-Allah 7 minit. Ya, lebih kurang 32 minit kita bersama. Jadi segala yang baik daripada Allah Taala, kelemahan diri saya sendiri, mohon maaf dan ampun atas segala pencerahan untuk saya sebenarnya yang lemah, dhaif iman, sekali gok, sekali tak gok, sekali tengok dunia ni comel, siapa lala akhirat. Sekali kita boleh bengong, sekali kita boleh duduk, sekali kita berdiri, sekali mendabik dada dengan ibadah. Sekali dah buat cetong. Ni dia saudara-saudara semua. Jadi sekadar tu dulu. Ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wa jama'lana khairal akhirati wal ula. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah hati-hati kami, ya Allah. Hapuskanlah celah yang ada bagi kami. Pimpinlah kami ke arah kebaikan, ya, serta kami dengan ketakwaan.